Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Bols Petang Cikgu Afif. Okey, pada hari ini saya nak tunjukkan satu produk yang dikeluarkan khas dari Bols Petang. Ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi daripada penggemar-penggemar, iaitu warga Bols Petang di Malaysia dan juga di luar-luar negara. Jadi saya dengan membesar hatinya ingin tunjukkan satu produk yang harga yang sangat mampu milik untuk digunakan kepada semua pengguna-pengguna atlet ataupun jurulatih di Malaysia. Right, materialnya iaitu di mana sangat tebal dan boleh membawa bola peta yang berat, dan juga dalam masa yang sama dia sangat tahan lasak. Right. Okey, selain pada itu juga kelebihan yang boleh digunakan iaitu jahitan dia sangat kemas. Kalau awak tengok sini, jahitan dia sangat kemas, iaitu di mana dia di bahagian tepinya pemegang, jahitan dia sangat eksklusif lah, dan paling penting dia punya pattern ni pada bahagian pemegang dia dalam bentuk nampak, leather. Dan yang paling penting di mana dapat mengelakkan berlakunya tercabut apabila dibawa ke mana-mana saja, yang sangat tahan lasak lah. Alright, selain pada itu juga pemegang dia juga iaitu dia pembuat daripada pure leather, yang premium. Kalau awak tengok betul-betul sini, dia punya jahitan dia sangat kemas dan lembut dan boleh diangkat dengan menggunakan tangan dan tak sakit bila dipegang. Right. Kalau awak lihat di sini tepi dia pula, zip dia ada dua lapisan, iaitu di mana tak mudah tersangkut dan juga zip dia halus licin, yang mudah dipergunakan dalam kejohanan-kejohanan ataupun ketika masuk pertandingan dalam sukan bola petang. Kalau lihat dari segi dia punya ruang dalam dia, simpan memang luas. Memang luas, boleh masuk satu set bola petang. Okey, kita lihat di sini saya ada satu set bola petang yang bernama Obud ATX, di mana saya nak tunjukkan bagaimana bola ini boleh dimasukkan ke dalam beg Bols Petang yang eksklusif ini. Kalau anda semua dapat seorang satu, sangat-sangat beruntung sebab stok sangat limited. Okey, tengok kita masukkan bol berjenama ATX. Okey, nak dapatkan bola ATX pun boleh kontak saya, alright, dengan harga yang sangat mampu milik juga, insya-Allah saya boleh bincang dengan dia harga. Okey, ini bola satu set saya tunjukkan, di mana bola satu set muat, dimasukkan dengan mudah dan selesa dan boleh dibawa ke mana saja, dan zip dia pun sangat mudah, smooth. Nampak tak? Maknanya bila dibawa sangat cantik dan kemas, boleh dipakai. Right. Okey. Okey. So selain pada itu juga, kalau dilihat di sini, okey, anda semua boleh menggunakan, boleh masukkan produk ini. Sebagai contoh, ada dua bahan yang boleh dipakai, di mana poket di sisi dia sangat fleksibel. Nampak ni, poket di bahagian tepi dia di sini, material yang sangat elastik, berwarna hitam, boleh mengembang dan sangat sesuai disimpan untuk kain lap, kunci, measuring, tape dan juga beberapa alat-alat sukan petang. Okey, kalau tengok di sini saya boleh masukkan untuk jack, jack Obud. Okey, boleh masukkan di bahagian tepi ni. Nampak? Jadi nampak sangat kemas dan sangat eksklusif. Okey, selain daripada itu juga boleh masukkan juga tape Obud di bahagian tepi ini. Kalau awak lihat sini zip dia, kalau kita masukkan, nampak boleh masukkan dengan mudah di bahagian tepi. Okey, tape dia. Okey, tape. Dan yang kedua boleh masukkan juga untuk measure tape, iaitu di mana boleh dibawa ke mana-mana saja. Right, tengok. Dah, Tara, nampak? So bentuk dia memang over slim dan sangat kemas dan sangat limited kalau digunakan dan dibawa ke mana-mana saja. Kalau awak lihat di sini ada logo Bols yang sangat eksklusif, dan juga dia heat press. Kalau awak tengok dia punya
Logo ni memang cantik dan kemas lah. Yang telah di heat press kan di bahagian beg ini, supaya beg ini nampak naik dan boleh kalau lihat di atas gelanggang sangat-sangat cantik dan kemas. Alright. So kalau anda ingin dapatkan, boleh kontak saya dengan keadaan segera. InsyaAllah harga mampu milik. Bukan 90, bukan 80 dan bukan 70. InsyaAllah kontak beli lebih, anda akan dapat harga yang lagi murah dan berpatutan. Terima kasih. Assalamualaikum.